kita duduk bawah bayangan Tun Razak. Tetapi kita tidak sebenarnya kenal dia dengan cara yang agak mendalam atau kritis. Kita hidup dalam satu budaya hagiografi lah kata. Bapa ini dan bapa itu. Tetapi dari pemerhatian Tan Sri, apakah yang menjadikan Tun Razak sebagai Tun Razak? Ya, saya ingat macam istilah bapa pembangunan. Itu untuk menyenangkan kita ingatkan pada dia dan berbanding dia dengan Tunku Rahman bapa merdeka, Tun Hussein bapa perpaduan. Tapi kalau kita nak belajar dari Tun Razak, kita kena fikirkan kepada legacy dia. Dan saya kata legacy ni ada dua part, yang tersurat dan tersirat. Ada tangible and intangible. Kita banyak dengar pasal yang tangible, yang tersurat, iaitu policy dia, DEB dan institusi seperti Petronas, Bank Pembangunan, Felda dan lain-lain. Tapi itu kehendak zaman. Itu kerana situasi negara di masa pembangunan di masa itu. Tapi yang saya ingat yang lebih penting, kita kena belajar daripada nilai-nilai dia sebagai seorang individu dan cara-cara dia. Itu saya ingat yang penting untuk Malaysia masa depan. Ya, dan kalau kita tengok seperti KJ kata tadi, kalau kita setuju yang dia ni master builder, boleh kata ya, of modern Malaysia. Sebab saya selalu kata bila kita merdeka dulu, itu Malaysia sistem 1.0, sistem Westminster. Lepas tu, lepas May 13th, kita ada sistem baru, iaitu 2.0, ya, 2.0, iaitu sistem yang merangkumi DEB, Rukun Negara, Sedition Act, dan juga boleh katakan unity government yang pertama, ya, Barisan Nasional. Dan juga bila kita fikirkan DEB itu menggunakan kuasa kerajaan untuk pembangunan ekonomi dengan sepenuhnya. Jadi sistem itu sistem Tun Razak. Tapi kalau kita fikir situasi sekarang, yang pentingnya kita jangan kata sistem itu tak boleh tukar. Kita kena fikirkan situasi negara sekarang dan apakah kita perlu buat, tapi kita boleh belajar daripada cara dia atau nilai-nilai.